Kenapa badan rasa lemau, kulit kusam dan selalu sakit kepala? Mungkin badan korang dah penuh toksin. Jangan ambil ringan sebab ada 7 tanda amaran yang ramai tak sedar. Jangan skip sebab kalau lebih dari 3 tanda ni ada pada korang, badan memang tengah minta tolong. Yang pertama, selalu penat walau tidur cukup sebab bila toksin terlalu banyak, hati dan buah pinggang kena kerja lebih keras untuk singkirkannya. 2. Kulit kusam, jerawat dan badan berbau sebab hati dan buah pinggang tak dapat singkirkan toksin dengan baik. Toksin keluar melalui kulit, menyebabkan jerawat, kulit kusam dan bau badan yang kuat. 3. Sembelit atau perut selalu kembung. Jika najis berbau lebih busuk dari biasa, itu tanda toksin dah berkumpul lama dalam badan. 4. Selalu sakit kepala tanpa sebab jelas. Toksin dalam darah boleh ganggu fungsi otak dan sistem saraf. 5. Lidah bersalut putih dan nafas berbau. Toksin yang berkumpul dalam hati dan usus boleh naik ke mulut, menyebabkan bau nafas busuk dan lidah bersalut putih. Kalau gosok gigi tapi masih ada bau pelik, itu petanda badan perlu detoks. 6. Selalu mood swing dan susah fokus, mudah stres, mood tak stabil dan susah nak fokus dalam kerja seharian. 7. Sendi dan otot selalu sakit tanpa sebab. Bila toksin berkumpul dalam badan, keradangan akan meningkat. Ni 5 cara detoks cepat. 1. Minum banyak air ikut keperluan badan. 2. Makan makanan detoks seperti lemon, timun, halia, bawang putih dan teh hijau bagus untuk bersihkan hati dan darah dari toksin. Amalkan minum Everty setiap hari. Setiap sachet Everty mengandungi bahan semula jadi yang bantu detoks badan secara lembut dan efektif. Bantu tingkatkan tenaga, bersihkan darah dan buat kulit lebih glowing. 4. Kurangkan makanan berminyak, processed food dan gula. 5. Tidur cukup dan kurangkan stres. Masa tidur, badan lakukan reset mode untuk buang toksin. Kalau kurang tidur, toksin akan terus terkumpul. Tanda-tanda ni ada pada korang. Jangan biarkan toksin terus merosakkan badan. Komen saya nak detox. Kalau korang nak lebih sihat dan bertenaga, jangan lupa share supaya lebih ramai dapat manfaat.